Baiklah, sekarang kita beralih ke jalur Gaza. Dua kisah yang sangat berbeza dari Gaza sedang menimbulkan persoalan yang sama. Siapa sebenarnya yang mengawal keadaan? Jadi, IDF dan Perkhidmatan Perisikan Israel Shin Bet mengatakan bahawa Hamas sedang menjadikan salah satu hospital terbesar di Gaza sebagai pusat soal siasat, penyiksaan dan ugutan ketika kumpulan pengganas itu bergelut untuk mengekalkan cengkamannya ke atas penduduk. Perisikan Israel mengatakan bahawa Hamas sedang beroperasi di dalam Hospital Nasser di Khan Yunis, didakwa menyoal siasat dan memeras ugut rakyat Palestin di sana. Pada masa yang sama, satu siasatan oleh Associated Press mendapati rangkaian penyeludupan membawa masuk segala-galanya dari rokok dan iPhone hingga ubat-ubatan dan bahan api ke Gaza dengan sesetengah barangan dijual berkali-kali ganda daripada harga biasa. Laporan itu juga mendakwa bahawa pegawai Palestin, askar Israel dan orang tengah mengambil bahagian mereka manakala Hamas dilaporkan mengutip wang daripada barangan yang diseludup. Jadi apakah perkembangan ini memberitahu kita tentang kawalan Hamas ke atas Gaza dan tekanan yang semakin meningkat ke atas orang awam? Baiklah, bersama kita untuk mengupas isu ini bersama kita di Kaherah ialah aktivis keamanan Gaza, Rami Aman. Rami, IDF dan Shin Bet mendakwa bahawa Hamas menggunakan Hospital Nasser sebagai pusat soal siasat dan penyiksaan. Apakah reaksi anda terhadap tuduhan tersebut? Dan sejauh mana anda percaya bahawa dakwaan itu boleh dipercayai? Terima kasih banyak. Jadi, reaksi saya ialah kedua-dua Shin Bet dan Hamas mempermainkan orang di Gaza. Orang-orang di dalam Gaza. Shin Bet berkata tentang Gaza bahawa ia adalah sebuah bandar untuk Hamas. Hamas pula percaya kepada IDF. Akhirnya, selepas 3 tahun, saya rasa sangat jelas bahawa orang-orang di Gaza tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan. Hanya kita yang bercakap tentang Hamas. Hamas tetap Hamas. Tiada apa yang boleh berubah dan IDF tetap IDF. Awak tahu AP pada masa yang sama menggambarkan pasaran gelap yang semakin berkembang, harga yang semakin meningkat. Israel kata Hamas sedang memperhebat soal siasat dan ugutan semasa semua ini berlaku. Daripada rakyat Gaza yang awak bercakap dengan mereka di lapangan, apa yang mereka mahu lihat berlaku? Adakah benar bahawa sokongan terhadap Hamas semakin berkurangan berbanding sebelum ini? Dan adakah awak rasa Hamas sedar tentang perkara itu? Hamas telah kehilangan sokongan daripada rakyat di dalam Gaza sejak beberapa tahun lalu. Selepas Perang Pertama pada tahun 2009, Perang Kedua pada tahun 2014 dan kemudian tahun-tahun selepas itu. Sehingga tahun 2023, 1 bulan sebelum 7 Oktober, ratusan ribu orang di dalam Gaza menyeru Hamas supaya keluar dari Gaza. Disebabkan itu, Hamas pergi ke sempadan. Orang-orang di dalam Gaza selepas kenyataan Trump, kami rasa mungkin ada peluang untuk jawatan kuasa Gaza membentuk kerajaan di dalam Gaza. Tetapi tiada apa-apa yang berlaku. Orang-orang di dalam Gaza menunggu kerajaan baru bagi kerajaan Israel. Sesiapa sahaja di dalam Gaza, termasuk saya, termasuk keluarga saya, termasuk mereka yang menyokong perdamaian dengan Israel, kami dilabel sebagai Hamas. Netanyahu tidak membenarkan pihak berkuasa Palestin. Netanyahu tidak membenarkan sesiapa pun untuk mengawal Gaza. Jadi saya rasa ia seperti memperbarui Hamas. Sekarang drone Israel berada di atas Gaza sejak 2007. Mereka melihat segala-galanya di dalam Gaza, bukan sahaja di Hospital Nasser. Jadi saya rasa ini hanya satu permainan. Dan sekarang kami sedang menunggu keputusan pilihan raya di Israel. Dan tiada apa yang akan berubah. Saya rasa perang akan tetap berterusan. Hamas menggunakan perang dengan sangat baik untuk mendorong agenda mereka. Hamas, jika masih ada seorang rakyat Palestin yang hidup, anda akan dapati Hamas bukan di belakang atau di hadapannya. Anda akan dapati Hamas di sisinya. Dan Netanyahu tidak akan... Betul, maksud saya jelas sekali. Memang ada kekurangan harapan. Nampaknya perasaan itu benar-benar wujud. Anda tahu, rasa kehancuran sepenuhnya di kalangan mereka yang masih berada di jalur Gaza sekarang. Saya rasa sudah tentu persoalannya ialah mengapa kita tidak melihat orang ramai bangkit menentang Hamas dalam jumlah yang lebih besar jika itu sebenarnya perasaan mereka. Anda tahu, jelas sekali dengan laporan-laporan mengenai soal siasat dan keganasan yang digunakan terhadap orang awam ini. Adakah ada cara untuk penduduk di sana melawan balik perkara ini? Atau adakah Anda percaya tanpa alternatif yang disokong oleh Israel memang tiada jalan ke hadapan? Saya boleh terangkan satu perkara lagi untuk anda. Di Gaza atau di wilayah Palestin, kami kekurangan pihak ketiga yang boleh memberi tekanan kepada Hamas dan juga Abu Mazen.
Dalam komuniti Israel, anda tidak boleh menemui pihak ketiga. Anda tidak boleh menemui orang yang cuba memberi tekanan kepada Netanyahu atau parti kiri, agama, semua sekali. Tetapi di wilayah Palestin, kami tiada pemimpin. Untuk dunia, untuk Netanyahu, untuk komuniti antarabangsa. Mereka gembira dengan Hamas dan Fatah. Majoriti orang di dalam Gaza boleh meninggalkan negara mereka. Tetapi masalahnya, Hamas belum dihapuskan. Ada peluang untuk membina segariakan dalam tahun-tahun sebelumnya. Hamas mahu memerintah dunia. Jika anda menghapuskan Hamas dari Gaza, anda akan jumpa Daesh, anda akan jumpa geng biasa. Kita perlukan pilihan raya, tetapi bukan pilihan raya dalam keadaan seperti ini. Ida, kita perlukan masa yang berterusan supaya kita boleh menyingkirkan Hamas, menyingkirkan sesiapa sahaja. Tetapi kita perlukan masa yang berterusan. Tetapi orang di dalam Gaza, kami sedang dibunuh oleh orang Israel dan oleh Hamas. Setiap hari, Hamas menangkap atau menyasarkan seseorang. Tiada siapa peduli. Betul. Maksud saya, Anda tahu sememangnya situasi yang sangat memusnahkan. Sangat sukar untuk melihat image-image dari Gaza sekarang. Dan saya rasa Anda tahu, sudah tentu ada keinginan di peringkat antarabangsa untuk menggerakkan sesuatu pelan di sini. Tetapi banyak persoalan tentang bagaimana rupa pelan itu dan bagaimana untuk memastikan Hamas akhirnya melucutkan senjata juga. Anda tahu, Rami, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kerana bersama kami. Selalu menarik untuk mendengar pandangan Anda tentang perkara ini. Dan Anda tahu, saya rasa kita semua berharap agar satu penyelesaian dapat dicapai pada suatu ketika nanti. Masih ada harapan. Saya berbicara dengan orang ramai, rakyat Israel dan Palestin. Sebab itu, saya masih percaya pada perkara itu. Politik tetap politik. Tetapi anda tahu, setiap hari, ramai rakyat Israel dan Palestin berbincang atau menjalankan kempen advokasi bersama. Itu benar. Tiada siapa yang tahu tentang mereka di dalam Israel, di dalam Gaza. Orang berbual antara satu sama lain. Jadi, tetapi tiada pemimpin. Kita tiada pemimpin. Mereka menyuarakan pendapat mereka. Orang di dalam Gaza takut dengan usaha perdamaian, takut dengan usaha rundingan. Kerana pada 19 hari bulan, Hamas telah memusnahkan reputasi usaha perdamaian. Seperti usaha perdamaian di Israel. Perdamaian adalah satu nilai. Rasa hormat adalah sesuatu yang baik. Jadi kita perlu mengekalkan harapan dalam diri kita. Dan saya percaya pada itu. Terima kasih. Terima kasih, Rami.